Al-Walid Ibnul Walid Ibnul Mughirah. Walid Mughirah ni dia kunyah dia Abul Walid. Sekarang ni Al-Walid masuk Islam dah. Walid ni masuk Islam, adik pada Khalid Ibn Walid. Khalid tak masuk Islam ni. Dia kunyah dia Abul Walid. Jadi lepas dia tanya Nabi, dia bagi tahu pada Nabi, kamu lebih baik ataupun ayah kamu wahai Muhammad? Nabi dia, kamu lebih baik ataupun datuk kamu? Nabi dia, kalau kamu kata kamu lebih baik daripada ayah kamu wahai Muhammad, dan kamu kata kamu lebih baik daripada datuk kamu, maka tidak ada di kalangan Quraisy anak muda yang paling jelek lah, yang paling teruk, yang dilahirkan daripada Quraisy. Tapi kalau kamu rasa ayah kamu lebih baik daripada kamu, datuk kamu lebih baik daripada kamu, maka ketahuilah mereka itu seperti aku. Jadi situasi begini. Bila dia selesai, Nabi tanya, "Afaragta ya Abul Walid?" Maka dia kata, maka kata, "Fasma' minni," maka dengar daripada aku. Maka ini Nabi baca. Dia baca surah ni. Siapa ayat 13, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud." Dari riwayat lain kata Utbah bin Rabi'ah. Dari riwayat lain Utbah bin Rabi'ah. Maknanya kalau kita kumpul, Nabi pergi baca belakang lah. Nabi surah Fussilat juga Nabi baca pada Abu Sufyan di atas keldai. Bila Nabi jumpa, ini surah-surah yang Nabi baca pada masa Mekah. Dia dakwah Nabi begitu, sebagai sebab dia Rasulullah utusan Allah ni. Jadi dia bagi tahu pada hamba Allah, gapo dia Allah Taala ayat, maka dia baca. Begitu dakwah Musa bin Ubay ketika mana di Madinah. Bila Sa'ab bin Mu'az tegur dia, marah pada dia kan, Sa'ab bin Zurarah bawa pergi jumpa Sa'ab bin Mu'az radhiyallahu anhu. Masa tu umur muda lagi, 30-an. Dia di antara ketua kabilah kan. Dia Sa'ab bin Mu'az baca Hawamin juga, baca pada dia. Sebab surah ni surah yang mana bagi kesan pada para sahabat. Baik, kita tengok Hamim, seperti mana surah Ghafir juga, hanya Allah yang maha mengetahui. Ayat yang kedua ni Hamim satu ayat, tengok itu. Kita baca Alif Lam Ra 3 huruf bukan ayat. Sebab tu kita masih ada makna. Masih ada makna. Lepas ni Hamim Ain Sin Qaf. Hamim satu ayat, Ain Sin Qaf satu ayat. Bukan Hamim Ain Sin Qaf. Sebab tu dia ada makna. Sebab tu kita nak kata dia tak ada makna, dia saya tidak. 3 huruf Alif Lam Ra semua tu surah Yunus, surah Yusuf, surah Hud kan, bukan ayat. Alif Lam Ra tilka ayat, sekali macam ni, dua huruf saja tapi satu ayat, ada nombor satu. Kemudian tanzilum minar rahmanir rahim, yang menurunkan Quran ni siapa dia? Ar-Rahman Ar-Rahim, daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni kalau kamu tidak taat, dia akan azab kamu. Ar-Rahim, dia akan muliakan kamu. Kitabun fussilat ayatuhu, hadha kitabun, takdim mubtada mahzuf, sebuah kitab yang sangat agung. Hadha kitabun azim, sebuah kitab yang sangat agung. Fussilat ayatuhu, mana jelas ayat dia, ataupun begitu boleh begitu membezakan sekali itu. Fussilat ni dia dengan makna mujizat, dia dengan makna bujinat. Sebuah kitab yang sangat jelas. Fussilat tu jelas juga, kalau kita ayat pun jelas juga. Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Arabian pun jelas juga. Arabian, Arab ni jelas makna dia. Ajam tak jelas. Jadi takkid demi takkid bahawa sebuah kitab yang sangat agung, yang jelas ayat dia, hukum dia, panduan dia, sebuah kitab yang sangat dalam bahasa Arab yang sangat jelas, liqaumin ya'lamun. Sebab tujuan dia supaya mereka dapat mengetahui gapo dia kehendak Allah, gapo dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan basyiran wa nadhira, berita gembira kepada orang yang taat, ancaman kepada orang yang degil. Tapi tak beriman juga, sebab apa? Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, mereka berpaling. Jadi Allah Taala bagi kita punca orang Mekah ni tidak dapat beriman ni, bukan kerana Quran, bukan kerana kesilapan Quran, bukan kerana kesilapan Nabi, tapi sifat mereka, sikap mereka. Fa'arada, berpaling kebanyakan mereka, fahum la yasma'un, mereka tidak mau dengar, tidak dengar. Bahkan mereka kata, tengok surah ni lebih kerah lagi, mereka kata pada Nabi SAW, qulubuna fi akinnatin, hati kami ni sudah tertutup lah.
hati kami ni fi akinnatin, ada tutupan mimma tad'una ila, daripada apa yang kamu seru kami kepadanya tu. Kalau kamu nak royak tu, hati kami sudah tertutup. Wa fi adhanina waqrun, pada telinga kami pun ada tutupan juga. Dan wa min bainina wa bainika hijab, di antara kita ni wahai Muhammad, di antara kami dengan kamu ni ada hijab. Maka fa'amal innana amilun, membuatlah apa kami akan buat apa yang kami nak. Kamu teruskan buat dan kami akan terus buat apa yang kami buat. Mana kami akan terus syirik dengan Allah SWT. Maka kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ni hanya manusia seperti mana kamu. Hak ni sebagai jawapan. Sebab kalau kamu takdir dia, kalau kita kata seperti mana, kalau kamu ni benar rasul, mesti ada para malaikat. Ada malaikat mesti ada tahu perkara gaib, mesti ada. Seperti mana Allah Taala ayat sebelum ni nafi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah innama ana basyarum mithlukum, aku ni manusia seperti kamu. Cuma yuha ilayya, aku diwahyukan. Telah diwahyukan kepada aku. Dan maksud yang paling utama sekali yang diwahyukan kepada aku apa? Annama ilahukum ilahun wahid, bahawa ilah kamu hanya ilah yang esa, ilah yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka fastaqimu ilaih, maka berpegang teguhlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah dengannya. Dan wawailun lil musyrikin, celakalah bagi orang yang musyrikin yang tidak mahu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alladzina la yu'tu, dia juga celaka pada orang musyrikin, iaitu alladzina la yu'tuna zakah. Ni zakat bukan zakat fardu ni. Ni zakat ni zakat targhib infak. Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tentang akhirat kufur. Ada pun orang mana beriman, ada beramal. Bapa suruh keluar zakat ni. Ni sama surah kita baca surah Yasin lah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan bila dikata pada mereka infaklah apa yang Allah telah bagi rezeki pada kamu. Ini masa ni. Sebab kalau mereka infak ni tolong orang. Ini salah satu cara dakwah yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana asbab hidayah boleh masuk dalam hati manusia. Bila orang Mekah ni degil, tak saya dengar hujah begini, tapi kalau kita boleh pujuk dia, bila tolong orang, rasa kasih belah pada orang, dengan tolong orang, bantu orang, ini asbab pintu hidayah. Ini pintu hidayah boleh masuk, selain daripada takut pada Allah dan rasa kasih belah pada hamba Allah. Ini asbab hidayah. Sebab tu kita tengok walaupun surah Makiyah kan, tak mesti suruh perkara ni. Dan yang kedua, istighfar. Tak ni ayat tadi, istighfiru. Tak Nabi Nuh AS, Nabi Hud AS, tak ayat pada kaum dia istighfar. Sebab sekarang ni yang tutup pintu hidayah tu kerana masalah daripada pihak mad'u, bukan pihak da'i. Da'i telah sempurna dah, Nabi Nuh telah sempurna dah, Nabi Hud telah sempurna, Nabi kita pun sempurna dakwah dia. Waya alik kita ni sambung Melaka, piuh molek Melaka, nyala Melaka ada api, tapi piuh dia terbakar. Maka dia kena tukar, sama ada istighfar ataupun dia tolong orang lain, selain daripada guna kewarasan dia, fikir dia. Ini cara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bagaimana nak dakwah hamba. Sebab tu Allah kata wahai celaka bagi orang musyrikin, dan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu tolong hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua asbab hidayah kita katakan asbab sesat semua dia ambil belakang. Syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu bantu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian percaya akhirat semua. Jadi orang lagu ni celaka, Allah Taala bagi tahu. Ada pun yang mana beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, ganjaran mereka tidak putus. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'innakum, ni usul dakwah tengok, a'innakum, adakah kamu kufur? A'innakum latakun, sesungguhnya a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi, ni penjelasan. Kita baca dah surah berkali-kali dah, daripada surah mula-mula sekali, surah apa? Surah Qaf. Allah Taala bagi tahu dia jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Bermula surah Qaf kita baca kan, ikut urutan nuzul kita. Surah Qaf, kemudian ayat demi ayat, surah Yunus, kemudian surah Hud. Dan Allah Taala bagi tahu Allah SWT jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Sini Allah Taala perinci berapa hari bumi, berapa hari langit. Qul, katakanlah Muhammad, a'innakum kamu benar-benar kufur dengan alladhi, dengan zat yang menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Bagi tahu ni sebab nak bagi tahu Allah Taala tahu detail. Wa taj'aluna lahu andada, dia kamu jadikan bagi Allah kau tidak cipta apa-apa tu sebagai standing dengan dia.
Adakah patut kamu tak kufur dengan Allah yang mana dia yang jadikan bumi ni dalam masa 2 hari, dan kamu jadikan bagi Allah ni ada standing yang mana kamu jadikan standing dengan Allah tu. Mereka tak cipta apa-apa pun. Mereka tak ada kaitan pun dengan ciptaan bumi ni. Zalika Rabbul Alamin. Itulah Rabbul Alamin yang kontrol semua alam ni. Kemudian bagi tahu dia sambung lagi, waja'ala fiha rawasiya min fawqiha waja'ala fiha rawasiya. Dia Allah SWT jadikan pada bumi ni gunung gana di atasnya, di atas bumi. Wa baraka fiha. Dia Allah SWT jadikan pada bumi ni kebaikan yang sangat banyak. Barakah ni kebaikan yang sangat banyak. Wa qaddara fiha. Dia Allah SWT tentukan segala-galanya. Ya. Orang tanah pisau, keluar pisau, tanah lada, keluar lada, semua ni khazanah-khazanah bumi ni. Wa qaddar, kami tentukan padanya aqwataha, jenis makanan dia, fi 4 ayyam, dalam masa semua tu 4 hari. Ni apa, idmaj. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, tambah lagi fi yaumain wa dzalikum fi 4 ayyam. Dia kena tambah gitulah. Semua kita mufassir gitu. Jadi Allah Taala ciptakan bumi ni dalam masa 2 hari, kemudian Allah Taala sempurnakan. Allah SWT sempurnakan pada gunung gana, jadi bumi ni jadi kemah. Kemudian Allah SWT jadi kepada bumi ni kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah Taala tentukan apa yang keluar sebagai makanan pada manusia ni, semua ni tambah 2 hari lagi, jadikan bumi dan sempurnakan semua kejadian bumi ni untuk hasil sampai hari kiamat ni dalam masa 4 hari. Fi 4 ayyam sawa'an lisain, untuk sebagai jawapan kepada orang yang bertanya, sebagai jawapan yang sempurna kepada orang yang bertanya. Summa stawa ila sama. Kemudian tengok istawa, mari pula. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah SWT menuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah SWT menuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit pula. Mesti ada makna sempurna. Dia mana ada istawa dengan ilah tu makna qasada, tak ada. Qasada tu ilah sendiri. Ilah tu qasada sunat. Sebab istawa dia tak ada makna. Ambil satu kalimah istawa ni, letak dari sudut luar, dia makna sempurna. Makna sempurna. Summa istawa. Kemudian Allah Taala tuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit. Ketika itu wahya dukhan. Langit tu dukhanun. Masa tu langit dukhan. Asap. Faqala laha walil ardi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ni patut sampai faqadahunna. Sini Allah Taala bagi tu faqala laha wal ardi. Allah Taala khititahkan pada langit. Allah Taala kata pada langit dan pada bumi, i'tiya tau'an, daftar kamu dalam keadaan ta' ataupun dalam keadaan paksa. Maka qalata, berkata langit dan bumi, ataina ta'in, kami ta'. Ini usul Allah nak bagi tahu makhluk yang besar daripada manusia, lebih hebat kejadian daripada manusia pun taat pada Allah SWT, takut pada Allah SWT. Ini untuk sama kita baca ikut turut Nuzul kan. Surah Ghafir sebelum ni ayat 57. Ayat 7, la khalqus samawati wal, ayat atas tu Allah Taala kritik manusia yang mana menentang ayat Allah. Mereka menentang tu kerana apa? Kerana kesombongan, kerana sifat sombong mereka. Kemudian bagi la khalqus samawati, kejadian langit dan bumi lebih hebat daripada kejadian manusia. Tapi manusia tak erti. Sini Allah Taala bagi tahu langit dan bumi itu, bila Allah Taala kata pada mereka itiya tau'an, perintah Allah SWT, datang kamu dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan sukarela ataupun paksa. Maka jawab langit dan bumi, ataina ta'in. Ini simbol tak sama ada zahir dia ataupun wala bagaimana nak bagi tahu kepada manusia sebagai targhib. Tak kita yang kecil duduk atas bumi ni, tak duduk di bawah langit, tengok tak bagaimana kecilnya kita ni, tapi langit dan bumi itu takut pada Allah SWT. Bila dia katakan datang kepada kami, maka tu ataina ta'in, kami datang ya Allah dalam keadaan taat. Lalu sambung tadi, bila Allah Taala tuju ke langit untuk sempurna kejadian langit, faqadahunna sab'a. Lalu Allah Taala sempurnakan faqadahunna sab'a sama. Allah jadikan 7 petala langit dalam masa 2 hari. Tengok, bumi yang kecil ni
Tak. Sebab tu kata Allah Taala nak ayat bukan masalah ni hari. Allah Taala boleh jadi kun fayakun. Tapi hikmah nak bagi tahu pada kita dia, supaya kita tidak silap faham kan? Sepatut langit 4 hari, bumi 2 hari, sebab dia kecil lagi. Tak. Faqadah, lalu Allah Taala jadikan langit 7 pada langit tu dalam masa 2 hari. Dan Allah Taala wahyukan bagi setiap langit tu nak hukum dia, perintah dia, amal dia. Ada penjaga dia. Langit pertama ada penjaga dia, ada makhluk dia, ada malaikat-malaikat yang khusus yang jaga. Bayangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila di Mi'raj kan, nak naik ke nak sampai langit pertama kan, kena minta izin. Jibril bagi tahu, malaikat tanya, siapa dia? Jibril. Siapa dia bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, dia diutus. Tengok, siap langit, kena minta izin. Minta izin. Dan bagaimana kehebatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni Allah Taala tentukan. Dia semua taat belakang Allah, taat belakang. Sebab tu kita baca surah apa? Waz-Zariyat. Tak baca lagi. Waz-Zariyat tidarwa. Was-sama'i dzatil hubuk. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Demi langit Allah Taala bagi dzatil hubuk, yang penuh dengan sistem pentadbiran yang begitu hebat lagi. Yang begitu hebat lagi. Di sini Allah Taala dalam masa 2 hari ni kami sempurnakan kejadian 7 pada langit dan kami wahyukan bagi setiap langit tak perintah dia. Dan wazayyana sama, kami telah hiaskan langit dunia ni dengan bimasabih. Langit dunia mana bit bulan ni, langit dunia bimasabih wa hifdha, dia juga ada penjaga, malaikat yang jaga, ada penjaga. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, ketentuan daripada yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Fa in a'radu, sekiranya mereka berpaling juga, tidak mahu dengar ni, fakul andartukum, maka katakanlah Muhammad, aku ancam kamu dengan sa'iqatan, bunyi satu tepikan, misla sa'iqat 'ad, misla sa'iqati 'ad wa samud, seperti mana tepikan yang terkena pada kaum 'ad dan kaum samud. Ketika ni Walid Mughirah ataupun Utbah bin Rabi'ah tutup mulut Nabi, hasbuka ya Muhammad, cukup wahai Muhammad. Ni Nabi baca orang kafir daripada Hamim siapa ayat tak takut pada Allah bila dengar ancaman begini kan. Dan mereka tahu apa yang berlaku pada kaum Samud. Jadi kalau kamu berpaling, tidak mahu tunduk pada Allah SWT, tidak mahu semua hanya Allah, tidak mahu terima la ilaha illallah, maka aku ancam kamu seperti mana yang telah menimpa kaum kaum Samud. Maka bawa putih. Irja'atuhum, apa yang berlaku pada kaum Samud ni? Allah Taala sambung, irja'atuhum, ketika mana datang pada mereka rasul-rasul min baini aydihim wa min khalfihim. Apa dia? Sama ada kita bagi tahu ketika mana datang rasul-rasul di depan mereka, di belakang mereka, maksudnya telah usaha ke atas mereka dengan sempurna, royak belakang, ataupun telah datang rasul-rasul depan mereka telah bagi pada mereka ancaman, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi sesuai min baini aydihim wa min khalfihim, telah betul kepada mereka segala hujah-hujah yang boleh menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, dan bagi tahu pada mereka paling utama sekali kepada alla ta'budu illallah, janganlah kamu sembah malaikat Allah. Maka mereka kata lau syaa rabbuna, ni sama seperti mana kaum Quraisy sekarang kita lalu dah. Maka jawab kaum ni bukan kaum ni Allah Taala amkan. Jawab kaum yang mana diutuskan rasul pada mereka ni, lau syaa rabbuna, kalau benar-benar Tuhan kita nak tegur kita, nak kata kepercayaan kita ni salah, la anzala malaikah, nescaya Allah SWT akan turunkan malaikat bagi tahu pada kita. Sebab tu ayat ke-9 tu, qul innama ana basyarum mislukum, sebenarnya aku manusia seperti kamu. Sebab orang Mekah ni mereka beritahu kalau betul kami salah, mana takdir kita boleh habis ni, kita ambil daripada Quran juga. Tak. Mana kalau benar apa kepercayaan kami ni salah, Allah Taala kata malaikat pada kami sendiri. Tak. Rasul-rasul ni utusan Allah ni tahap malaikat, tak sesuai dengan kamu. Tak, kamu ni manusia seperti apa bezanya? Adakah kamu nak suruh kami ikut seperti manusia biasa? Sebab tu qul innama ana basyarum, baru dia masuk.
Sebab Allah Ta'ala datangkan hujah ni. Hujah kaum sebelum ni bila datang pada Rasul, bagi tahu pada mereka jangan sembah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka, kaum tersebut kata, qalu law sya, kalau benar-benar kami buat ni salah, kalau benar Allah Subhanahu Wa Taala islah kami, nasjadi Allah Ta'ala akan hantar malaikat. Adapun kami tentang apa yang kamu utuskan, kafirun, kami tak terima. Kami tak terima. Fa amma adun, Allah Taala begitu. Adapun kaum Ad, dia tak terima ni bukan kerana tak jelas, fastakbaru fil ard, kerana kesombongan. Sombong ni bahaya. Sombong ni nak kebenaran mari pihak orang lain, rasa dia lebih kau daripada kita. Ni payah. Seperti mana Yahudi di Madinah kebenaran mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada orang Mekah, tempat berhala. Ni ujian seperti kaum Ad ni. Fa amma adapun kaum Ad, Allah Taala begitu, fastakbaru fil ard, mereka begitu sombong di atas muka bumi tanpa hak. Mereka berkata, man ashaddu minna quwwah, siapa dia lebih kuat daripada kita? Tak ada orang lebih kuat daripada kita. Awalam yarau, tidakkah mereka fikir, tidakkah mereka lihat, annallaha alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah, bukankah Allah yang cipta mereka, Allah lebih kuat lagi. Tengok, sebab tu kita kata tengok kejadian kita ni, tak tengok hebat manusia ni, benar hebat Allah semua yang cipta manusia ni. Ni Allah Ta'ala berhujah dengan begini. Kaum kata, apa dia lebih kuat daripada kita? Allah yang jadikan kamu lebih kuat lagi daripada kamu. Bukankah Allah yang jadikan mereka tu lebih kuat lagi daripada mereka? Dia wakanu bi ayat, dan mereka tentang ayat kami, hukum kami, yajhadun, tolak. Lalu fa arsalna alaihim rihan, lalu kami telah timpa pada mereka rih, angin ribut, sar-saran, angin yang begitu panas sekali. dalam kita baca dalam surah Qamar kan, Nahisa, yang begitu sejuk, yang beracun. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran, angin yang mana, yang begitu kencang sekali, fi ayamin, pada hari-hari Nahisa, pada hari-hari siang, pada hari-hari siang. Sor-sor juga sebenarnya dia bunyi satu bunyi. Jadi kalau kita gabung belakang, dalam tu angin yang beracun, angin yang sejuk, angin yang panas, angin yang bunyi dia tu putih beliau. Kalau kita katakan bagaimana, dia mesti ada belakang kan, tu sor-sor fi ayyam, pada hari-hari dia. Sebab bukan sekejap ni, berapa hari samaniyat sab'a layalin wa samaniyat ayyam, tak, sab'a layalin wa samaniyat, 7 hari 7 malam 8 hari. Baik sejak panas, sejak sejuk, tak beracun, dia bunyi yang kuat pada hari siang. Linudhiqahum adab, untuk kami timpa pada mereka azab yang sangat menghina fil hayati, pada kehidupan dunia. tapi tengok, wal azabul akhirati akhza, dia azab di akhirat lebih teruk lagi. Wa hum la yunsarun, dia mereka tidak beri pertolongan. Wa amma samud, tadi kaum Ad, ni kaum Samud. Adapun kaum Samud, tengok, fahadainahum, kami telah bagi hidayah pada mereka dengan kami hantar rasul, kami hantar Nabi Saleh, datangkan bukti-bukti, kami telah tunjuk mereka, dan mereka telah nampak dah. Tapi fastahabbul amata, ikhtiariah yang dia guna tu kan, dia pilih kesesatan. Fastahabbul, dia lebih suka buta alal huda, berbanding petunjuk. Amal ni kesesatan, Allah Ta'ala tasbih kan, kesesatan seperti mana buta. Mereka lebih pilih kesesatan berbanding petunjuk. Tengok setiap umat, tengok ayat jelas, mana ada Allah SWT tahakkum berkenaan dengan sesat dan hidayah. Umat mana yang semua umat lagu ni, kaum Nuh pun kami telah bagi hidayah pada mereka, kami telah tunjuk mereka nampak kebenaran itu. Tapi fastahabbul ama alal huda fa akhadhatuhum as-sa'iqah, lalu mereka telah ditimpakan sa'iqah, azab tepikan, ya azabil hun, azab yang menghina mereka, yang menyebabkan mereka jadi hina. Bima kanu yaksibun, dengan sebab kerana perbuatan mereka. Wa najaynal ladzina amanu, kami telah selamatkan orang beriman kerana agama, wa kanu yattaqun, kerana iman mereka dan kerana takwa mereka. Kemudian pergi akhirat, pergi akhirat. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, hari ketika dikumpulkan semua musuh-musuh Allah depan neraka. Fahum yuzaun, mereka akan diletak dalam kumpulan masing-masing mengikut tahap kederakan. Hatta idza ma ja'uha, sehingga bila mereka siapa saja, syahida alaihim, maka pendengaran mereka akan jadi saksi terhadap mereka, menentang mereka. Penglihatan mereka jadi saksi, kulit-kulit mereka pun jadi saksi. Bima kanu ya'malun, apa yang mereka buat.
atas dunia dulu. Lalu mereka balhan, tengok tasawur gambar ni. Hak ni baru, sudut baru. Dan Allah SWT cerita bagaimana suasana hisab. Dari surah Yasin kita lalu dah sikit. Hak ni lebih detail lagi. Lalu mereka kata pada kulit-kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi untuk menuntut kita? Qalu, maka kulit-kulit mereka bercakap, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai'. Dan Allah buat kita kecek, yang mana Allah SWT lah buat segala sesuatu boleh kecek. Tengok, wa huwa khalaqakum awwala marrah, dia jadikan kamu mula-mula dulu. Tengok ni, mari datang logik. Oh pelik nak hidup semula ni, dia jadikan kamu dulu. Wa ilaihi turja'un, kepada dia kamu semua dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhad, tidak mungkin bagi kamu untuk sembunyi daripada pendengaran kamu jadi saksi menentang kamu, perlihatan kamu, begitu juga kulit-kulit kamu. Walakin dhanan, tapi kamu sangka bahawa masa atas dunia dulu, annallaha la ya'lamu katsira, kamu sangka Allah tak tahu apa yang kamu buat, apa yang kamu buat. Sebab tu kena banyak muzakarah, istizhar sentiasa. Allah, kita dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Wadhalikum, demikian itu puncanya, zannakum alladhi zanantum birah, demikian itu kerana kamu sangka pada Allah Subhanahu wa taala begitu. Sangka ini menyebabkan kamu jadi ardakum, yang telah menyebabkan kehinaan bagi kamu. Dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum, demikian itu sangkaan yang kamu sangka pada Tuhan kamu, sangka bahawa Allah SWT tak tahu, kerana lemah, rasa tak ada apa-apa. Ardakum, telah menyebabkan kamu binasa, telah menyebabkan kamu binasa. Dzalikum, demikian itu Allah SWT bagi tahu punca jadi lagu ni kerana kamu masa atas ini menyangka pada Tuhan kamu, pada Allah SWT. Gapo dia sangka gapo? Sangka Allah tak tahu, tak ada rasa. Maka sangka kamu gitu menyebabkan kamu berani lawan Nabi, lawan jadi meta, jadi tak ada rasa, tidak diperhati, rasa tak ada gapo-gapo, tak ada siapa pun memerhatikan kita. Hak ni bahaya. Sebab tu nak zikir tu orang Islam, dia nak zikir pagi petang supaya sentiasa duduk dalam martabat ihsan. Paling kurang pun tak boleh antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Dalam kedua keadaan ni sama ada kita tenggelam sehingga lihat gapo pun nampak kepada, nampak Allah, bukan nampak Allah, tak nampak Allah. Jibril pun tak nampak Allah, menampak kebesaran Allah. Tahap tu tengok kebesaran Allah, tengok langit, tengok bumi, semua ni nampak kebesaran Allah. Paling kurang pun rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah Taala cerita pada kita. Maka fa asbahtum minal khasirin, sekarang jadilah kamu orang yang rugi, orang yang rugi. Dan rugi lagu mana? Wah, ada surah Zumar yang rugi. Bagaimana rugi? Sini fa yasbiru fannaru maswal lahum, sekiranya mereka sabar sekarang, sabarlah, terimalah kenyataan itu. Allahu akbar. Kita jumpa dah orang dah pergi ziarah hospital kan, tak maya tanya buat apa tak maya apa cik, tahu dia kata malu nak maya. Muda-muda tak maya, tak muda-muda tak maya, tanya sihat tak maya, tanya sakit tak baru nak maya. Malu suruh nak maya, tak kira redha ikutlah Tuhan buat gana pun. Tengok ni pun tengok Allah bagi fa yasbiru fannar maswal lahum, sekiranya dia sabar, tak fannar maswal lahum, maka neraka tempat tinggal dia. Tak ada nilai, tak ada nilai. Tu atas dunia ni kata sabar tu bukan sabar, tu putus asa. Dia putus asa ni sifat orang kafir. Putus asa dengan Allah ni sifat orang kafir. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan Allah. Sebab tu kita kena jumpa siapa orang lagu ni. Fa in yasbiru fannar masun, Allah nak bagi tahu sekiranya dia sabar, dia lepas dia nak sabar, terima kenyataan, fannar maswal lahum, kena aku tempat tinggal dia. Wa in yasta'tibu, sekiranya dia nak kata apa yasta'tibu ni, tak mecak, bukan mecak, ista'taba ni kan macam itab, nak ngepek gapo, mengeluh macam-macam, tak puas hati gapo. Wa in yasta'tibu fa ma hum minal mu'tabin, Allah Taala bagi tahu sekiranya dia
dia cuba pujuk untuk Allah SWT maafkan dia, bodek lagu-lagu mana pun tak. Allah Taala famahu minal mu'tabin, mengaku ya Allah saya silap. Macam kita lalu dah surah Ghafir kan, Rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bi dhunubina. Ha ni tu dipanggil apa, yasta'tibu. Allah kata fa in yasta, sekiranya dia mengakui ya, saya salah, memang saya salah, mengaku salah sungguh-sungguh. Macam-macam mana dia merayu untuk menyebabkan dia dapat Allah SWT. Allah Taala kata wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Allah Taala tak layak rayuan dia, permohonan dia, rintihan dia tu Allah Taala tak layak. Royak dah. Tengok dah. Dalam Quran 5 tempat gitu. Akhir sekali qala khsa'u fiha wa la tukallimu, tu akhir. Bok kecek. Ikhsa'u. Dia bok kecek. Tak wik kecek. Dia kena ayat lagu tu. Menyedihkan. Sebelum sampai keadaan begitu, dan kita muzakarah sama-sama kita, dan jangan berlaku pada kita, pada keluarga kita, dan jangan berlaku pada umat yang mana kita boleh jumpa, siapa kita boleh jumpa sebelum kita balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kena sampai kepada umat. Dan Allah Taala bagi taufik pada kita hati ni, gapo rasa suka pada Quran Allah, rasa gapo minat dengan kitab Allah. Dan bagaimana kita nak guna istiadat salahiyat yang Allah Taala bagi pada kita melalui sebab kita, bagaimana orang ni boleh ada hubungan dengan kitab Allah juga. Wa qayyadna lahum qurana, kita sambung bani. Qayyadna lahum qurana. Subhanallah.